Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Cikgu Mariati binti Jadi dari SK Bandar Negara 1 merupakan guru pembimbing bagi kumpulan inovasi 3S Awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Qasim. Nama saya Muhammad Abdul Zura. Nama saya Muhammad Muiz. Nama saya Muhammad Rekari. Nama saya Muhammad Naliman. Nama saya Abdul Iman. Nama saya Ibnu Hafiz. Kami dari kumpulan 3S Awal. Di kumpulan kami ialah membuat oven yang disebut sebagai 3S Oven. Safe, selamat. Save, jimat. Steady, mantap. Objektif 3S Oven ini ialah ianya tidak berbahaya dan selamat boleh digunakan oleh kanak-kanak serta orang dewasa kerana tidak menggunakan api. Ianya sangat jimat, tidak menggunakan gas seperti dapur, hanya menggunakan tenaga solar iaitu matahari. Ianya mudah dibawa kerana saiznya yang kecil dan boleh digunakan semasa perkhemahan. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat 3S Oven ini, kita memerlukan cover plastik jernih, selotip, sugar paper, kotak kasut, aluminium foil dan dawai. Cara-cara penggunaan 3S Oven ini sangat mudah. Kanak-kanak pun boleh menggunakan oven ini untuk memasak tanpa pengawasan orang dewasa. Pertama sekali, kita perlu letakkan 3S Oven ini di bawah cahaya matahari bagi memanaskan aluminium foil pada kotak yang sudah dibalut untuk dijadikan oven. Tujuannya untuk menyerap haba daripada cahaya matahari yang panas. Cuba bayangkan kalau tempat duduk motosikal dibiarkan di bawah cahaya matahari, apa yang berlaku? Sudah tentu panas kan? Apabila disentuh dan kita akan nampak tempat duduk motosikal tersebut menyerap haba dari matahari. Konsepnya sama seperti 3S Oven ni. Kemudian setelah 3S Oven itu sudah cukup panas, kita bolehlah masukkan bahan yang hendak kita masak, contohnya seperti telur. Kita masukkan telur tersebut di dalam bekas yang telah disiapkan menggunakan aluminium foil. Kemudian, kita biarkan telur itu masak di bawah sinaran matahari selama beberapa jam. Setelah beberapa jam, kita boleh angkat telur tersebut kerana telur itu sudah masak. Kita boleh pecahkan telur tersebut, letak di dalam pinggan dan bolehlah dimakan. Selamat mencuba!